Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini, malam yang ke-13 Ramadan, kita dapat bersama-sama beristiqamah untuk menghidupkan qiyam Ramadan. Moga-moga qiyam Ramadan kita diterima di sisi Allah Taala. Sebab Nabi kata, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, iaitu sesiapa yang qiyam Ramadan dengan penuh iman dan juga pengharapan kepada Allah Ta'ala, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maksud pengampunan dosa ini adalah merujuk kepada dosa-dosa kecil yang akan diampunkan oleh Allah Ta'ala apabila kita dapat sama-sama qiyam Ramadan. Jadi tahniah saya ucapkan kepada semua, walaupun nampak macam korang sikit dah daripada hari itu. Itu ramai lagi kan, sampai ke tepi-tepi itu. Dan hari itulah di fasa yang kedua Ramadan korang sikit. Tapi kita nak tengok orang yang boleh istiqamah sampai ke hujung, orang itulah sebenarnya yang betul-betul termasuk dalam golongan yang qiyam Ramadan dengan sebenar-benarnya. Solat tarawih, tuan-tuan, termasuk dalam qiyam Ramadan. Sebab itu disebut sebagai salatul qiyam. Zaman Nabi disebut salatul qiyam. Zaman Sayyidina Umar baru disebut sebagai salatul tarawih apabila orang disebut lepas 4 rakaat rehat. Rehat tu tarwihah. Banyak rehat, tarawih. Kata dia tarawih tu, tetapi dia tetap termasuk dalam salatul qiyam. Dan salatul qiyam ini dilaksanakan masna-masna. Salatul lail masna-masna. Salat malam 2 rakaat. Ditunaikan 2 rakaat. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i menyatakan tarawih itu adalah 2 rakaat. Berbeza dengan mazhab Hanafi menyatakan 4 rakaat. Mazhab Hanafi berpandangan solat sunat boleh 2 boleh 4 boleh. Maka dengan sebab itu kalau kita pergi mana-mana masjid India ada setengah 4 rakaat, itu tidur semua kan? Maka dengan sebab itu dia adalah khilaf di kalangan ulama. Maka berlakunya tadi berlaku sedikit silap daripada imam. Saya pun tak pasal sebenarnya kan? Saya sujud lama ni makin-makin semua berkenaan. Kita tengok rakaat berapa ni. Padahal ikut imam rakaat kedua lah tu. Rupanya imam sudah naik rakaat ketiga. Bagus juga bila berlaku tu. Pokoknya kita tak nak buat apa. Jadi tuan-tuan, bila imam turun balik rakaat ketiga, waktu tu saya terfikir, apa imam turun balik? Maknanya salah lah tu. Rakaat itu rakaat yang ketiga. Tapi makmum lain semua senyap, tak tahu buat apa. Maka dengan sebab itu saya turun balik ikut imam. Sebab innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti, bahawa sebenarnya sudah lebih. Cuma apa yang sepatutnya dilakukan peringkat awal? Peringkat awalnya adalah bila kita dapati imam, kita yakin dah kan? Kita dah yakin kita ada 2 rakaat, tiba-tiba imam naik yang ketiga, maka sepatutnya kita menegur imam. Subhanallah. Kita tegur imam. Itu yang pertama tu. Kadang orang dia tak bisa tegur, dia takut nak tegur. Yes. Dia tegur imam. Jadi kalau imam dah ditegur, tiba-tiba imam tak mau turun. Imam tak mau turun. Macam mana? Maka makmum boleh mufaraqah.
dan menyempurnakan solatnya 2 rakaat. Baik, satu kes yang pertama. Yang kedua, bila mana imam naik rakaat ketiga, makmum sedap. Kau tak sedap, tak apa tuan. Kau tak sedap, dia follow imam dah. Apa imam buat, dia buat. Sebab dia tak perasan. Tapi kalau dia perasan, tiba dia ikut juga rakaat ketiga, maka dia menyalahi kaifiat solat tarawih di isi mazhab Syafi'i, tetapi tidak menyalahi kaifiat solat malam. Sunat malam tak ada, 3-4 ada, maka solatnya tetap sah. Solatnya tetap sah, cuma menyalahi kaifiat solat tarawih di sisi mazhab Syafi'i, dia akan jadi solatul qiyam. Secara umum solat sunat pada waktu malam. Itu kaedah dia. Dia berbeza dengan solat wajib. Kalau solat wajib Isyak, imam naik yang kelima, kita confirm tu 5 dah, kita naik juga, batal imam kita. Itu beza. Sebab yang sunat beza sikit. Sebab dia ada solat yang kita kata 2, ada 3, ada 4. Tapi kalau wajib, setelah kita confirm imam naik rakaat yang kelima, kita confirm, kita kena tegak. Tak tegak, maka kita kena mufaraqah, ataupun kita stay tunggu imam sampai imam turun balik untuk bagi salam sekali. Kalau kita turun naik ikut imam, maknanya kita tahu yang kata solat Isyak kita 5 rakaat. Mana ada solat Isyak 5 rakaat? Ada lah. Jadi daripada solat kita batal. Tetapi kalau pun kita waktu tu kita pun confuse, update-nya seberapa ni? Dah 4 ke? Atau baru 3 imam naik dah? Bila macam tu kita confuse, kita ikut imam. Walaupun sebenarnya imam 5 kan kita pun 5. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita waktu tu confuse. Maka untuk menyelesaikan kekonfusan, maka kita ikut imam waktu itu. Tapi kalau kita tak confuse, dia yakin kita tak boleh naik rakaat yang kelima, sebab Isyak hanya 4 rakaat saja. Dan dalam keadaan macam ni disunatkan sujud sahwi. Bila mana imam sujud sahwi, maka kita sujud sahwi. Jadi imam tak sujud, kita tak sujud lah. Tapi kalau jadi imam sujud, maka kita pun sujud sahwi, kerana berlakunya penambahan yang tidak disengajakan. Tuan-tuan, benda-benda macam ni kita belajar dalam fiqh. Tapi bila mai berlaku, dia terpinggau-pinggau. Nampak ada. Sebab tu nak kena selalu berjemaah. Bila berjemaah, praktikal itu akan berlaku. Macam malam esok solat gerhana. Berapa orang pernah buat solat gerhana? Ada orang yang tak pernah pun solat gerhana semua hidup di setakat ni. Pernah ada? Nampak semua pernah. Bila tanya ada yang tak pernah semua. Bila semua pernah lah ni. Pernah ke tak pernah, saya nak tanya. Kita tahu tak kaifiat solat gerhana? Kaifiat solat gerhana berbeza dengan solat biasa. Malam esok gerhana bulan berlaku awal pukul 7.33 sudah berlaku gerhana bulan. Waktu kita dah buka puasa, dan dia akan berlangsung sampailah gerhana penuh, berakhir pukul 8.02, berakhir gerhana separa 9.17, dan kemudian dia pergi pada penumbra pukul 10.02. Jadi kalau berakhir gerhana separa tu 9.17, itu yang kita ambil dan kita war-warkan dalam Facebook dan juga media sosial Jabatan Mufti. Tengok tak tengok? Nampak tak follow? Yang ini follow, like and share. Boleh letak perkembangan. Ini tak follow, nak tahu perkembangan mana. Malam esok insya-Allah Jabatan Mufti sendiri, baru ni kita dalam khutbah Jumaat memang kita saja tambah pada khutbah yang kedua, mengajak masjid-masjid, surau-surau malam esok buat solat gerhana. Tuan-tuan, tuan-tuan berlaku semua. Biasanya gerhana ni tengah malam tu. Biasa tu pukul 2 kita nak pergi masjid pula. Allah malah lah, bila orang tidur orang kan. Ni waktu buka puasa tu. Jadi elok sangat-sangat kita datang buat iftar jama'i, iftar sama-sama, ikuti solat maghrib, ba'diyah maghrib. Lepas pada tu kita solat gerhana. Dan solat gerhana ni dipanjang sikit daripada solat biasa.
So tu imam solat gerhana baca surah Baqarah. Okey. Ajar. Tak nak tengok habis gerhana sampai habis. Dia solat tu sampai habis gerhana. Ajar apa tu? Ya, lagi ada gerhana, solatlah. Jadi rakaat yang pertama solat gerhana, kita ikut imam. Imam baca Fatihah, kita dengar. Habis imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Imam baca surah. Surah yang panjang. Itu pula lima lah banyak mana. Kan? Tapi lagi banyak lagi bagus lah. Ya. Habis baca surah, imam rakaat Allahu Akbar, rukuk pun panjang. Sekadar 100 ayat. Boleh. 100 tasbih juga lah. 100 ayat, 100 tasbih juga lah. Boleh kan? Macam kawan. Wah, sekarang ikut imam lah. Dekat benda dia larang. Rokok. Lepas rokok iktidal. Lepas iktidal sepatutnya apa? Sujud kan? Tak. Dia tak sujud. Dia kembali qiyam. Baca Fatihah semula. Itu dia punya kaifiat solat gerhana. Dia baca Fatihah semula. Baca surah lagi. Kalau tadi surah Baqarah, kali surah Ali Imran. Ya. Kemudian rokok. Ini rokok 1 ayat lah 80 ayat. Okay. Kemudian iktidal. Kemudian barulah sujud. Jadi satu rakaat dia ada 2 Fatihah, ada 2 rokok, ada 2 iktidal. Itu solat gerhana. Kemudian barulah sujud. Dua antara sujud mula macam biasa lah itu. Naik rakaat yang kedua. Sama macam tadi rakaat yang kedua, baca Fatihah surah, rokok. Iktidal, baca sekali Fatihah, baca surah, rokok. Iktidal, barulah sujud. Dan seterusnya sampai habis. Itu kaifiat melaksanakan solat gerhana. Dan esok gerhana bulan, bukan gerhana matahari. Gerhana matahari waktu siang, gerhana bulan waktu malam. Gerhana bulan dia panggil khusuf, gerhana matahari dia panggil kusuf. Khusuf dan kusuf. Kita ingat Zat kusuf ke apa ke, kuyuk dia panggil. Jadi tak apa, kita ingatlah hati kita ada. Aku sebenarnya sunat gerhana bulan sudah. Tak perlu nak sebut pun tak apa. Itu lafaz saja. Macam hari ni orang nak bergaduh, dia rujuk pada Jabatan Mufti tentang sembahyang witir. Usalli sunatal witri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat witir 2 rakaat kerana Allah. Dalam YouTube dia tahu ini adalah satu perkara yang salah. Solat sunat witir itu masuk ganjil. Raka'ataini genap. Macam mana solat witir ganjil jadi genap? Maka solat ini tidak sah. Itu dalam YouTube. Sampai kepada kita di Badan Putih ada makcik tu kata, makcik dulu mayang 3 rakaat, 2 sekali satu. Tapi orang kata tak sah 2 tu makcik tak mayang, 2 makcik mayang 1 je. Okey. Tuan-tuan, pasal apa tadi lagu tu? Kita kata mainlah kuliah. Mainlah dengar. Ada apa masalah? Tanya, kita bincang. Jangan dok kira beriman dengan YouTube, beriman dengan media sosial yang tak apa-apa macam-macam orang duk cerita. Ataupun kadang-kadang orang cerita tu betul dah, cuma dia potong yang sekarang. Dia tak tengok belakang-belakang. Oh tu cerita betul, dia cerita dulu ada ni 1-4 kan. Belakang tu dah lagi. Dia ambil 4 tu je. Jadi jadi satu fitnah lah. Siapa nak tengok TikTok lama-lama? Kalau ceramah sejam, nak dalam TikTok dia tengok berapa minit? Paling lama 5 minit atau 2 minit, ditinggal. Maknanya tak sempurna, tak lengkap. Jadi banyak salah faham yang berlaku. Sedangkan betul, dari sudut lafaznya betul lah Imam Nawawi. Di sisi Imam Nawawi yang dia lebih memilih bahawa kalau nak lafaz yang betul adalah usalli raka'ataini minal witri sunnatan illa usalli raka'ataini minal witri. Aku solat 2 rakaat daripada witir. Bukan witir 2 rakaat, witir tak 2 rakaat, tapi 2 rakaat daripada witir. Itu yang lebih tepat. Ataupun usalli muqaddimatal witri. Aku solat muqaddimah kepada witir. Ni muqaddimah tu 2 ni muqaddimah sebelum nak lekatkan jadi 3. Itu yang lebih tepat. Tapi bagaimana orang yang sebut usalli sunatul witri rakaat ini? Macam mana? Sah tak solatnya?
Oleh ke makna tu pada tepat? Jawapannya sah. Pasal apa sah? Pasal yang lafaz itu sebenarnya tak dikira pun. Yang dikira adalah niat dia. Dia solat 2 rakaat, dia tahulah 2 daripada 3. Dia tak akan berhenti witir 2 rakaat betul balik dah. Dia tak akan berhenti lepas 2 rakaat witir kira balik dah habis dah. Dia tahu hak 2 ni tak buat satu pula. Makna dalam hati dia betul tak? Betul. Hak tu yang dikira. Yang lafaz ni tak ada masalah. Walau khilaf pada lafaz pun no problem. Macam yang tersebut dah dulu. Kalau orang niat puasa, lafaz dia nawaitu sama radin 4 rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Kita habaq dulu, sah dah puasa dah? Sah dah? Sah dah? Sah puasa walaupun lafaz tak apa-apa. Kan? Dia sebut dia sembahyang nawaitu sama radin 4 rakaatin 4 rakaat. Anak pirokat tak mana puasa. Tambah lagi makmuman. Kau imam, kau kisah telefon tu imam. Imam puasa lah ini. Niat puasa tak betul apa? Saya niat makmuman. Tuan-tuan, kita pun tak tahu kita lafaz tu. Tapi dalam hati kita tahu bahawa kita nak puasa Ramadan itu sehari. Hati kira hati kita. Pasal apa duk beritahu soal lafaz? Dan saya tak agak tuan-tuan orang yang solat witir 2 rakaat, dia niat witir 2 rakaat, dia menganggap witir itu hanya 2. Tak ada orang yang menganggap dia tu. Sebab benar ni maklum binadin bi darurah. Orang yang maklum, tak ada orang yang tak tahu kan. Nama berwitir kan. Dia tahu buat 3 sama ada buat 3 atau 3 cepat kosong 1 salam ya. Ada senang buat dia tu. Boleh, dibolehkan. Ada yang buat 2-1 dalam mazhab Syafi'i, dia prefer 2-1. Sebab lagi banyak lagi bagus. Maka dengan sebab tu kita buat 2-1. Maka hak 2 itu walaupun niat witir 2 rakaat, tetapi kita tahu bahawa 2 itu 2 daripada 3. Lafaz kan lagu mana pun. Sebab itu Jabatan Mufti lah kali kita keluarkan kenyataan buat poster, kita buat 4 lafaz kali. Kita buat usalli raka'atain witri boleh, usalli muqaddimatal witri boleh, usalli salatal lail pun boleh, solat malam, usalli sunnatul witri raka'atain ni pun boleh. Kita buat 4 tu. Senang. Maknanya betul-betul gaduh lah lafaz ni. Tetapi yang penting niat tu kita tahu bahawa kita melaksanakan 2 daripada 3. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala, kita dah tahu. Sebab tak jadi celang. Macam tu juga esok gerhana bulan, kita kena tahu. Tapi kadang-kadang nak tahu ni kita kena praktikal. Kalau kita cerita je dia tak praktik, kadang dia lupa gitu je. Tapi bila dia praktik, insya-Allah dia akan ingat. Lepas daripada solat gerhana, adanya khutbah. Masa esok ada khutbah. Dan kita juga sudah war-warkan khutbah melalui siaran khutbah yang kita duk warkan, Jabatan Agama yang duk war-warkan khutbah Jumaat tu, pada medium yang sama diwar-warkan, dibagi dia punya tag khutbah untuk gerhana. Itu contoh lah. Nak tambah sendiri boleh lah. Nak bincang tak sains. Nak bincang tak fenomena falak. Sebab kita bila berlaku gerhana ni, Nabi suruh kita solat, doa banyak-banyak. Sebab itu dia suruh falak. Dia tengok kalau berlaku gerhana, dia lihat lepas penentu ada 2 kemungkinan. Satu amul khair, satu amul syar. Tahun-tahun lepas gerhana mungkin akan datang tahun-tahun yang baik, hujan, makmur, tumbuhan pun cantik. Dan mungkin juga lepas gerhana tu akan datang amul syar, kemarau yang panjang yang memberatkan kehidupan kita. Jadi waktu itu kita berdoa, ambil kesempatan untuk berdoa. Sebab fenomena alam yang berlaku itu Allah yang tentukan. Memang dia betul fenomena alam, tetapi fenomena alam itu siapa yang buat? Allah. Kita gelap kan? Kalau Allah bergelap tu boleh. Allah nak buat. Maka kita minta kepada Allah supaya diberi kebaikan perkara-perkara yang seumpama itu. Ini semua nak menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, kita akan laksanakan solat gerhana di Masjid Bukit Bendera esok. Dan bawa teropong-teropong sekali petang tu start dah bawa teropong apa semua untuk siapa-siapa yang berminat untuk melihat fenomena-fenomena bulan, planet dan sebagainya, bagaimana ia berlaku. Kita bawa teropong boleh tengok. Di atas Masjid Bukit Bendera pula sebab dia kedudukan dia yang tinggi.
Sebab tempat yang paling tinggi di Pulau Pinang ni mana? Kota mana tinggi? Dekat berapa tingkat? 68 tingkat je. Kan? Berapa meter je. Contoh tahu dah menara Merdeka 118 tu yang berjumlah 118 tingkat, baru 600 meter lebih. Baru 600 meter lebih. Bukit Bendera 843 lebih kilometer. Kilometer lah. Meter. Dah dekat 1000 meter, dekat 1 kilometer. Dia punya Bukit Bendera tu boleh tinggi. Tentu Bukit Tajam dia tinggi. Bukit Tajam berapa meter je? 400, separuh lah. Saya tak naik Bukit Tajam. Jadi itu Bukit Bendera yang paling tinggi. Sebab itu Bukit Bendera tuan-tuan, kalau siapa duduk Bukit Bendera ni buka puasa lewat daripada kita di bawah ni. Kalau kita buka puasa 7 orang hari ni, tepat. Kalau bak buka puasa dia ingat tu. Dia sebab kita sebut dia sangat sekali ya. Tepat 7.32. Kemarin 7.33 dia ingat tu. Bulan Ramadan dia bulan ni kan. 7.32. Di Bukit Bendera kena tambah 4 minit. 7.30. Sebab kedudukan yang tinggi. Kita dah bawah, kita nampak dah matahari terbenam. Dah. Dua atas terbenam lagi. Kita bawah terbenam, atas terbenam lagi. Atas dah lagi, dia lambat sikit. Kedudukan dia lambat sikit. Sebab tu dia tambah 4 minit. Sebab tu dalam kalender takwim yang dikeluarkan oleh Batam Mufti, kita buat bintang kat bawah tu satu je. Kecuali sebab kita Penang ni satu zon, kita nak banyak zon. Kedah dia ada berapa zon dia bagi. Kita satu zonnya. Kalau 7.32 semua 7.32 sama je. So bintang sikit kita tak waktu Bukit Bendera tambah 4 minit. Jadi kalau tuan-tuan pergi Bukit Bendera kena tahu lah benda tu. Ya, pergi bulan puasa pergi Bukit Bendera, buka puasa, pas semua kan 4 minit tu. Kita tunggu orang bang bawah tu terus makan tak boleh. Dan tak boleh. Sebab apa? Sebab dia belum masa waktu lagi. Benda ni berlaku tahun lepas lah. Tahun lepas di Pulau Bayan lepas. Tok Bilal pergi pendek jam. Jam tu lah. Jam analog. Masuk waktu dia bang. Rupanya jam tu cepat 3 minit. Betul kena hati-hati jam tu kan. Jam dinding tu kena hati-hati. Bukan tepat sangat. Jam ni tepat. Jangan tepat. Dia paling tepat jam ni lah. Jam apa? Jam handphone, jam sirim sebenarnya. Sirim jam dia atau paling tepat. Tapi kita kena hati-hati jam tu. Sebab jam tu kadang-kadang dia lari sebenarnya. Dia cepat. Tok Bilal pula dia tak maksudnya jam besok dia puasa. Diorang makan, pakai besok. Itu berlaku kes tahun lepas. Satu kes lagi berlaku juga di Teluk Kumah. Main pada saya, tanya. Itu Tok Bilal, dia azan. Dia dengar radio Mutiara FM. Sebab dia nak accurate Mutiara FM. Hari itu dia buka radio tu, Allah. Dia pun rupanya Best 104 Johor. Radio Johor. Memang awal semua 5 minit. Dia orang tak tengok jam pakai makan. So, batal. Walaupun tak berdosa sebab tak sengaja, tetapi batal tetap batal. Batal puasa tersebut kena qada. Itu dia. Itu hukumnya. Maka dengan sebab itu kena tahu, kena belajar. Al-ilmu imam al-amal. Ilmu itu pemimpin kepada amalan. Bukan kita nak beramal saja tanpa ilmu. Sebab apa? Sebab kalau kita beramal tanpa ilmu, kita takut bahawa apa-apa yang kita amalkan itu takut-takut tak kena, tak betul. Bila tak kena dan tak betul, saya rugi. Macam tak beramal juga. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk memastikan bahawa kita menimba ilmu. Wajib. Talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu fardu wajib. Maka dengan sebab itu saya nak menyeru kepada tuan-tuan sekalian, datanglah kuliah-kuliah ilmu yang diadakan di Johor ini dari semasa ke semasa. Buka kitab, insya-Allah kita belajar. Bukan setakat kita main bulan Ramadan tarawih saja, kalau kita main juga, tetapi kuliah-kuliah yang lain kita main juga. Kita
belajar supaya lepas tu kita tahu, oh apa-apa yang kita buat ni ada sandaran dia, apa-apa yang kita buat ni bertepatan dengan apa yang diajar kepada kita oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun tahu bagaimana nak memanfaatkan waktu yang Allah anugerahkan dengan cara yang terbaik, dengan amalan-amalan saleh yang disebut sebagai ahsanu amala, amalan yang terbaik yang bertepatan dengan hukum syarak. Itu yang sangat penting. Baik tuan-tuan, sebelum saya mengakhiri tazkirah ringkas pada malam ini, ada soalan ada? Tazkirah tarawih yang buka soalan saya je lah. Ada soalan? Nah, tak ada soalan ada? Tak ada? Datuk? Ya. Satu pertanyaan tentang korban. Ya. Bolehkah kita masuk satu bahagian korban? Kita niatkan untuk keluarga kita. Jadi dalam ahli keluarga kita contohnya 4 atau 5 orang. Ada kira satu Ya, boleh, iaitu yang di bawah tanggungan kita. Yang tak di bawah tanggungan kita, dia kena buat sendiri. Dia buat tanggungan kita, anak kita kecil ni. Biarkan anak kita besar panjang, dia bekerja dah, dia ada duit sendiri. Dia berkewajipan untuk melaksanakan ibadah korban. Tetapi kalau anak-anak yang di bawah tanggungan kita, kita niat untuk diri kita dan keluarga kita. Itu dibenarkan. Tapi kalau anak-anak tu dah kerja, jadi share duit tu untuk masuk satu bahagian tu katalah 800. Jadi katalah 4-5 orang ahli keluarga. Anak itu berkeupayaan ataupun tidak? Baru, Mampu atau tidak? baru kerja, jadi mungkin kan dia dah tak tinggi. Kalau mampu, dia boleh berdikari, maka korban dia tidak diataskan kepada syekh, asal kepada syekh. Tak. Syekh boleh, tapi bagi ke seorang dia buat. Sebab tu korban dikira atas kemampuan. Kau tak kemampuan, tak payah buat korban. Dia bukan pakai yang dia satu kita dah bawa kita share tu. Share untuk satu bahagian, kan? Bukan begitu. Dia kena seorang saja. Itu satu bahagian. Dalam kes family lain, nanti kita sebagai ketua keluarga dan anak kita include dengan kita, itu tak ada masalah. Lepas tu, tapi dia ceritanya kalau kita nak share tumpuk ni, ada seorang satu bahagian. Dia tak ada ramai-ramai untuk satu bahagian. Kalau tidak jadi korban, jadi sedekah korban. Bersedekah untuk korban. Ya, semangat nak korban juga. Tahu kan? Dengan korban raya Aidilfitri lah, dia raya haji. Aidilfitri tak ada korban, raya haji. Satu lagi raya. Tapi sah ya sebenarnya. Bila masuk Syawal tu orang nak start. Tapi tak tahu haji tahun ni tengok lagu mana perang yang berlaku. Sama ada berterusan ataupun tidak. Sebab ada sahabat-sahabat kita yang berada di Mekah, Madinah yang tak dapat balik pada kerana kapal terbang flight cancel, reschedule. Dan sebab nak terbang ke sana pun tak boleh. Ini kadang-kadang berlaku seumpama ni lah ujian. Tapi tak tahu tengok perkembangan semasa sama ada di berlarutan ataupun tidak. Kalau berlarutan, dia akan memberi implikasi yang besar. Bukan sekadar di rantau Asia Barat, tapi kita juga akan terkesan dalam konteks ekonomi dan pelbagai konteks lagi yang akan berlaku. Tapi apapun itu merupakan tanda-tanda akhir zaman, peperangan demi peperangan. Kita akan saksikan dari semasa ke semasa. Kalau kita umur panjang tu dah lagi banyak perang akan berlaku sebenarnya. Kita akan dapat saksikan. Baik, apapun sekadar itu, mudah-mudahan sikit sebanyak tazkirah kita dapat manfaat untuk kita mempertingkatkan. Ada separuh lagi 12 dan 13, separuh lagi bulan Ramadan yang ada, yang kita doa mudah-mudahan kita dapat maintain, dapat istiqamah, kita tidak gugur di tengah jalan. Ramadan ini penting tuan-tuan. Allah Ta'ala sediakan terlalu banyak ganjaran untuk kita kecapi, untuk kita ambil. Kalau kita tak ambil, wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin.